Dulu, masa aku dekat bawah, aku tengok ke atas. Sekarang, aku pula dekat atas, tengok ke bawah. So, ni rumah you. Rumah I tak nak layanan macam ni. Thank you for recognizing my work. I also would like to say thank you to my PA, Safira. Saya masuk hospital kena pukul. Tak mungkin. Chester takkan buat macam tu. Awak sendiri pun tahu kan Chester tu pandai barat. Boleh tak korang buat kerja korang? But silently. Azam kata kalau aku nak kenal Chester, aku kena call nombor ni. This award means everything for me. To finally be recognized for my hard work over the years. So ini, bisnes yang you invest. You penipu! Buat kerja kotor untuk letakkan nama you dekat atas.